Dapur kilang beracun. Tragedi keracunan makanan berskala besar direkodkan apabila lebih 100 orang pekerja diserang simptom muntah akut selepas memakan hidangan di Dewan Makan Komersial. Siasatan mendalam membongkar kegagalan pengurusan dapur berpusat mengendalikan kuantiti masakan yang terlalu besar, menyebabkan lauk catering dibiar terdedah lama tanpa kawalan pemanas suhu yang betul. Ketiadaan integriti rantaian sejuk dan panas ini mencetuskan ledakan spora bakteria berbahaya secara senyap. Pengusaha berdepan tindakan saman liability jutaan ringgit serta penggantungan lesen perniagaan total. Lesap simpanan modal jualan. Habis untung syarikat akibat kelalaian kru mengawal titik kritikal operasi dapur. Peraturan-peraturan kebersihan makanan pindaan 2026 mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2026 ini. Sila semak semula kaedah kawalan kuantiti lauk di awal video agar tabung modal bisnes anda sentiasa dilindungi